Dalam banyak-banyak pelaburan di Malaysia, ESB adalah pelaburan yang paling selamat dan paling berisiko rendah. Kita tidaklah benar-benar rugi. Paling tidak pun duit kita tidak hangus. Cuma dividen saja, banyak atau sedikit. Berapa nilai keuntungan ESB yang perlu dialihkan kepada emas bergantung kepada kesiasan kita. Paling baik 50% dividen ESB ditukar kepada emas, selebihnya boleh dilaburkan semula. Kalau dividen RM3,000, boleh alihkan sekitar 5 gram emas. Kalau dividen RM6,000, boleh alihkan sekitar 10 gram emas. Kalau dividen RM12,000, boleh alihkan sekitar 20 gram emas. Kalau dividen RM30,000, boleh alihkan sekitar 50 gram emas. Kalau dividen RM60,000, boleh alihkan sekitar 100 gram emas. Dan kalau dividen RM150,000, boleh alihkan sekitar 250 gram emas. Jika tuan dan puan nak alihkan dividen ESB kepada emas, boleh ambil info ini sebagai panduan. Dan sesiapa nak mula, jom saya bantu sebaiknya.